Ramai newbie tersasar di Sempang 4. Banyak strategi. Nak cakap salah, tak cakap pun salah. Semua salah Banyak tragedi yang berlaku dan memahitkan. Saya akan tunjukkan kepada anda. Adakah anda tahu apakah itu Sempang 4? Inilah dia tempat Sempang 4 tu. Banyak tragedi berlaku dekat sini. Dia tidak bertemu. Dia begini. Dia tak boleh. Dia kena seimbang macam ini. So, bagi mengelakkan tragedi berulang, kita kena jarum di sini. Okey, so sekarang saya ada jarum bagi mengelakkan tragedi berulang. Lepas tu, anda jarum daripada atas ni dan jarum di bahagian bawah. Jarum 3 tempat je, hujung tangan, ketiak dan bawah baju. Jom kita jahit. Okey, saya dah jahit dah. So, mari kita lihat adakah Sempang 4 di sini menjadi. Okey, inilah namanya Sempang 4 yang menjadi, iaitu tiada tragedi yang berlaku di sini dan tak perlu tetas semula. Saya tunjuk pada anda satu tips bonus. Kalau nak cuba komen sekejap. Dah komen. Terima kasih. Tolong button save. Okey, so sekarang kita tunjuk teknik iron dia. Macam mana nak jadikan Sempang 4 ni lebih efisien tanpa gangguan trafik yang sangat sesak. Okey, anda kena sediakan 2 barang, iaitu iron dan kayu. Tunggu sekejap, saya buat magic. Tada! Iron dan kayu. Okey, so anda kena iron bahagian basi. Flatkan bahagian basi ni macam ni. Bila anda flatkan, bahagian basi ni sangat penting supaya kedutan pada jahitan tu akan hilang. Okey, tekan dengan kayu supaya kayu ni dapat menyerap haba dan memastikan kedutan itu tak kembali semula. Macam shampoo anti klimomo. Okey, tekan situ. Pada bahagian ketiak bersama, kita kena buat. Ironlah keseluruhan sampai hilang kedutan. Ini baru iron sebelah dalam. Saya akan tunjuk iron sebelah luar. Macam mana cara dia? Ada tips tambah. Sebelum iron sebelah luar, anda kena iron lipat basi. Iron lipat basi? Bagaimana? Okey, lihat ni. Bila kita dah iron flat tadi, dia tercacak begini. So, sebenarnya kita kena iron lipat basi. Begini. Okey. Kita nak dia flat. Bila kita dah siap iron lipat basi keseluruhan, barulah kita iron di sebelah luar. Okey, cara iron sebelah luar macam ni. Okey, kayu kita dah tak perlukan. Nampak tak? Sebelah luar dah jadi macam smooth gila. Sebelah yang berlawanan, hinanya. Jangan. Dia tak hina pun. Cuma nak bagi tahu perbedaannya antara 2 darjat. So, bila kita lipatkan basi sebelah dalam tu, terusnya kita akan iron dekat sini. Tengok tangan saya ya. So, dia dah senang dah untuk kita iron macam ni. Okey, kemudian kita tekankan. Lebih cantik dan menjadi-jadi lah bagi saya. Okey, so kita dah iron. Bila kita dah iron, dia jadi lebih elok lah. Nampak tak dia punya basi tu? Dia lebih sharp sebab kita dah iron. Cuma yang ni saya kena tambah baik sikit. Kena pakai kayu semula untuk nak pastikan dia flat balik. Cuma di sini anda dapat belajar sesuatu. Iron sebelah dalam dulu. Lepas tu iron kelipitkan basi. Lepas tu barulah anda iron daripada sebelah luar. Okey, saya nak cepat ni. Sebab tu saya macam tergesa-gesa sikit. Bagi siapa yang betul-betul nak dapatkan panduan daripada Jom Terbang untuk belajar buat baju untuk Raya 2026, anda boleh tekan beg kuning kalau ada beg kuning kat sini. Kalau tak pun anda boleh tengok kat showcase. Adalah beberapa barang. So saya gerak dulu. Follow kejap. Next time saya buat video lagi.